Bercakap tentang huruf Zai, ramai yang kata Zai ni insya-Allah senang, dia tak macam Zal yang lidah kita kena sentuh gigi atas. Betul, dari segi makhraj insya-Allah nak sebut huruf Zai ni no problem, anyone can. Tetapi ada juga yang buat salah pada huruf Zai ni bila dia sebut huruf Zai dengan angin. Contohnya dia sebut Za, Zi, Zu. Macam tu salah. Tolong bagi tahu dekat ahli keluarga, datuk, nenek, anak beranak semua, huruf Zai tak ada angin. Zai, Zai, Zai tak ada angin. Kita kena sebut Za, Zi, Zu. Zai tidak berangin, Zai bersifat jahar. So, kongsikan video ni kepada sahabat-sahabat yang lain, adik-beradik, ahli keluarga dan sebagainya, tanda kita sayang dan care terhadap bacaan Al-Quran mereka. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa.